Kecil-kecil cili padi. Atas tangan saya ni adalah gold bar 1 dinar. Beratnya adalah 4.25 gram. Berketulinan 999.9. Kecilnya macam shilling 10 sen. Padat tapi bernilai tinggi. Ia boleh disimpan dekat dalam dompet, dalam peti keselamatan ataupun simpan dekat rumah. Saiznya kecil tapi nilainya sangat besar. Yang penting 1 dinar ini sangat mudah bila nak jual semula, bila ada keperluan mendesak sama ada kecemasan untuk pusingan modal perniagaan ataupun perbelanjaan dapur bulanan. Yang penting 1 dinar ini boleh ditukarkan kepada tunai dalam masa yang singkat. Hari ini harganya hanya RM2,500. Public Gold sedia membeli balik pada bila-bila masa, harga semasa yang tulus dan dipaparkan secara terbuka tanpa sebarang syarat. Berbeza dengan simpanan dalam akaun bank ataupun unit amalah. 1 dinar adalah aset fizikal. Ia tidak terkesan dengan gangguan sistem mana-mana. Ia tidak disekat dan tidak boleh dibekukan. 1 keping emas ini mungkin jadi penyelamat anda pada saat yang tidak dijangka. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun emas. Saya akan bantu anda menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda. Why not mula simpan emas sekarang? Yang kaya anda juga.